Siapa sebenarnya yang telah cuai yang telah menyebabkan kematian kepada 11 orang ini? Setelah event RZ Members Day 8.0 berakhir, banyak berita yang aku baca bukanlah berkenaan dengan bagaimana kerajaan Terengganu akhirnya mendapat pelaburan sebanyak 50 juta seperti yang diwar-warkan. Tetapi lebih kepada betapa ramainya peserta-peserta yang nak balik daripada RZ Members Day ni, daripada Terengganu nak balik ke negeri masing-masing, akhirnya terlibat dalam kemalangan-kemalangan jalan raya. Daripada semua kemalangan jalan raya yang telah berlaku ketika itu, ketika habisnya event RZ Members Day ni, 11 daripada kemalangan ni akhirnya menyebabkan 11 nyawa melayang. Dan mengikut kenyataan daripada pihak polis sendiri, pihak polis sedang menyiasat kes ini di bawah Seksyen 41 Akta Pengangkutan Jalan. Dan bila kau baca benda ni, kalau kau tengok balik Seksyen 41 seperti dalam skrin ni, kau tahu bahawasanya Seksyen 41 ni merupakan seksyen berkaitan dengan kelakuan jenayah dekat atas jalan. Bermakna apa? Bermakna pihak polis sedang katakan bahawasanya kematian ini mungkin disebabkan kecuaian oleh pemandu ataupun kecuaian oleh orang-orang yang telah meninggal dunia itu sendiri. Buat masa ini kita tak pasti lagi siapa sebenarnya yang telah cuai yang telah menyebabkan kematian kepada 11 orang ini. Kita tunggu dulu laporan daripada pihak polis. Tetapi apa yang aku nak highlight dekat sini adalah berkenaan dengan bagaimana sebenarnya kita boleh nampak pattern orang kemalangan jalan raya setelah balik daripada RZ Members ni sebenarnya semakin tinggi setiap tahun. Dan perkara ini sebenarnya telah diberi komen oleh Kementerian Kesihatan melalui menteri kita sendiri yang mengatakan bahawasanya memang ada pattern kemalangan maut setiap kali event RZ Members Day berakhir. Maknanya setiap tahun memang akan ada kemalangan, dan kemalangan-kemalangan ini antaranya akan meragut nyawa. So, soalannya, apakah yang organizer akan buat? Sebab apa? Sebab organizer yang nak buat event ini, organizer yang mewar-warkan event ini, supaya golongan-golongan orang-orang netizen ni datang dan support event ni. So, bila orang-orang kita dah support, orang kita dah tunjukkan kita punya minat, dah tunjuk kita punya local support lah So, apa pula tanggungjawab pihak-pihak event organizer untuk pastikan sekiranya ada peserta-peserta yang berminat nak pergi ke event orang dan orang datang daripada negeri yang jauh, bagaimana kita nak pastikan sebagai organizer semua peserta-peserta yang datang ke event kita ni dapat datang dan pergi dengan selamat. So, antara cadangan-cadangan yang aku dengar daripada golongan-golongan profesional, termasuk daripada diri aku sendiri lah, untuk pastikan organizer invest lah kepada traffic marshal. Kau pastikanlah bila event kau ni dah besar, kau dah banyak kutip duit, kau dah banyak kutip dana, dah ada keuntungan. Bila kau nak buat event besar-besar kemudian hari, dan kau tahu memang kau jangkakan peserta-peserta kau datang daripada Johor ada, daripada Penang ada, daripada Singapura, daripada negeri-negeri yang jauh, maka apa salahnya untuk kau sediakan traffic marshal, untuk kau bayar untuk servis traffic marshal untuk semua orang-orang peserta berkumpul di satu tempat, dan kemudiannya mereka dapat bergerak daripada point tu pergi ke event korang dengan keadaan yang selamat dan dengan keadaan yang dipantau oleh traffic marshal. Dan kenapa penting ada traffic marshal kadang-kadang? Sebab apa? Bila traffic marshal ni nampak ada budak-budak ni mungkin buat perangai dekat atas jalan yang boleh menyusahkan orang lain atau boleh mengundang bahaya sendiri kepada diri mereka, sekurang-kurangnya traffic marshal ni dengan kelayakan yang dia ada, dengan kuasa yang dia ada, dia boleh beri teguran, dia boleh bagi reminder lah kepada budak-budak ni supaya sentiasa memandu dengan berhemah, sentiasa memandu dengan selamat. Sebab apa? Sebab segala apa yang diorang buat ni akan beri kesan dan image kepada event organizer. So, selagi mana kau memang ada niat untuk buat RZ Members Day 9.0, 10.0, 11.0 lah, aku gesa lah kepada organizer ni, keluarlah duit sedikit, pastikanlah semua peserta-peserta kau ni di-accompany oleh traffic marshal bila sampai ke satu point, dan kemudiannya keselamatan mereka terjaga. Invest sedikit duit korang untuk pastikan peserta yang selama ni support korang dapat pergi dan balik dengan selamat daripada event kau. Setuju ke tak setuju?